Hai. Wah, ada apa pula kali ni? Ada yang ni kita nak buka untuk kita tengok handheld steamer air. Ya ke? Ni bukan saya punya barang. Alamak. Habis tu siapa punya barang? Ni Hanif ni. Hanif. Oh. Bawa keluar kita tengok apa ada. Wah, ada handheld steamer daripada Gabor pelan-pelan. Okay, bawa keluar. Ni untuk apa? Itu dia punya untuk letak air dalam. Kenapa kena letak air? Yalah, sebab dia steam iron. Steam iron dia kena ada air. Ni pertama. Itu bukan. Itu dia punya cover tu je. So, ni tengok ni. Tengok ni. Oh, dia ada steam iron. Ni apa guna? Tak. Awak nak ambil lah sekejap lagi. Yes. Ada steam iron dia. Ni boleh buka ni. Boleh pusing kan awak. Tengok dia. Pusing, boleh pusing kan dia. Kenapa dengan steam air ni? Untuk air ni? Ya, untuk air. Kat sini tempat letak air dia. So nanti isi air dalam ni. Awak tuangkan masuk dalam dia. Dia tak serasa air? Ada air? Ya ke? Alah, ada air sikit. Tengok. Jangan tonggeng aja. Nanti tumpah air tu. So senang nanti. Nanti awak boleh belajar lah macam mana nak iron baju sendiri. Ada iron kecil ni. Kan? Macam tu. Boleh iron dekat badan papa. Alamak, janganlah iron kat badan papa. Dia panas, bahaya. So nanti boleh iron sendirilah baju sekolah Sejuk. Okay, memanglah kita tak on lagi. Okay.